Rekod lah. Okey guys, lebih dahulu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia, orang Muslim, terutamanya sahabat-sahabat seperjuangan Tim Malabot yang mungkin ada tersalah ke, terkasar bahasa ke, garang sangat ke. Saya minta maaf lah. Jadi sempena dengan Hari Raya ni, kita memang diuji semualah. Dan saya yakin saya dah bagi tasking kepada sahabat seperjuangan Tim Malabot untuk Hari Raya ni ambil kesempatan untuk bercakap dengan ahli keluarga tentang apa yang berlaku. Sepaham. Tak semua orang faham perjalanan ni, tak semua. Saya pun dulu tak faham juga. Tapi bila dalam proses, makin hari makin faham, makin nampak. Sebab itu, saya bagi tahu, misi kita nak selamatkan negara. Ini bukan soal Perdana Menteri, soal kerajaan. Misi kita nak selamatkan negara. Dan kunci dia adalah pada penyatuan orang Melayu. Dan orang yang boleh gunakan kunci penyatuan orang Melayu ni hanyalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia saja boleh gunakan kunci ni. Jadi, dalam perjalanan kita ni, sepanjang Ramadan ni, kita dah tengok macam-macam isu. Alhamdulillah masih lagi dalam keadaan terkawal. Masih lagi gagal lah perancangan false flag mereka. Dalam masa sama juga, kita dikejutkan dengan perang. Yang mana Israel dengan Amerika telah menyerang Iran. Jadi sampai hari ni dah 21 hari, perang masih berlangsung. Iran tak kalah-kalah lah. Kan? Sebab of course lah dibantu oleh Russia, dibantu oleh China. Dan Amerika ni makin hari makin teruk lah. Dan kalau kita fikir balik, kalau kita nak fikir balik lah kan, kesan tu memang akan sampai kepada kita. Dan memang dah sampai pun. Tapi sebenarnya ke mana mereka nak pergi? Jadi malam ni saya nak kupas, saya nak buka konspirasi dan kita akan flashback balik. Kita akan flashback balik 1997, krisis keuangan Asia, dan juga 2020, suatu COVID, bermulanya COVID tahun 2020. Okey, kau setuju? So, kalau setuju, share. Jangan lupa repost dan add to story. Clear? Okey. Tapi permulaan malam ni saya agak terkejut lah. Terkejut dengan kenyataan daripada UMNO Terengganu. Okey. Saya pun terkejut juga sebenarnya. Kita pun terkejut. Sebab kita tengok poster Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus dah buat satu poster. Poster dia tu, poster dia macam ginilah. Selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dekat Pan Minyak. Dekat Pan Minyak, guys. Kan? Jadi, of course lah, dia peli lah, kan. Tapi, malangnya, UMNO Terengganu, melalui UMNO Terengganu, bantah sindiran sinis Ustaz Azhar Idrus. Dan mereka kata, Ustaz politik perlu ditolak dari bumi Terengganu. Saya tak pastilah ini betul sahih ataupun tidak daripada pemuda UMNO Terengganu. Saya harap tidaklah, sebab kalau betul daripada UMNO Terengganu, bermakna bodoh betul lah tu. Inilah poster dia. So kita tak pasti betul tak betul. Setakat hari ni belum ada penafian daripada pemuda UMNO Terengganu lah. Jadi kita harap dia kena buat penafian lah kalau bukan dia. Tetapi kalau betul ini datangnya daripada UMNO, bodoh sangat lah tu. Betul tak guys? Bodoh sangat lah tu. Sebab dia tak tahu orang menganjing, orang perli. Kan? Dan isu dia sekarang ni, UMNO ni terlibat. Guys, UMNO ni terlibat. Fahamkan betul-betul. Dia bersama bersekongkol. Sebab tu hari ni bila orang kata, oh ni Anwar, oh harga minyak naik, oh UMNO akan membangunkan negara apa semua. Bukankah UMNO dalam kerajaan hari ni? Takkanlah kita tak boleh fikir. Jadi guys, saya ingatkan lagi sekali. PRU16 kita talkinkan UMNO. Setuju tak? PRU16 kita talkinkan UMNO ni. Jangan kata kita bagi can ke apa. Oh ni dia kata dah tukar calon-calon pun orang muda. Tak ada. Talkinkan UMNO. Wajib. Takkan kau nak bagi ruang lagi pada puak-puak ni. Bodoh sangat lah tu. Setuju tak? Kan? Setuju. So, Ustaz Azhar Idrus, teruskan. Kami rakyat ni bersama. Kita, yelah,
kita ni, kesan minyak ni bukan orang meniaga kita je. Ustaz Zaidul pun dia terkesan lah juga. Sama semua. Tak ada yang terkecuali. Wa ima walanon. Ni kelakar. Wa ima walanon, ceplos-ceplos yang bodoh-bodoh pun, dia orang pun kena juga. Ataupun mak bapak dia orang ke, adik-beradik dia orang ke, anak beranak dia orang, saudara mara pun terkena juga. Contoh macam Harun, Wan Hadi tu, dia orang pun terkena juga. Oh, duk bangga dengan Budi Madani. Habis tu, kalau pakai diesel, nampak tak? Benar tak? Guys, benar guys. Tapi memang ginilah guys. Saya dah bagi tahu dah. Walanon ni, dia tak boleh buat apa dah. Dia memang dah bodoh. Sebab itu hari kita dah cerita pasal beras kan. Beras tempatan tak ada. Beras import je dia. Beras tempatan tak ada. Dia boleh sokong lagi Anwar Ibrahim. Dia boleh sokong lagi Anwar. Oh, ini PMX nak hapuskan kartel. Sampai hari ni, tak ada kartel didakwa ke mahkamah. Tak ada kartel beras didakwa ke mahkamah. Buktikan. Kalau ada, buktikan. Tapi dia tetap, oh, hidup PMX, ini nak menghapuskan kartel. Korang mana tahu. Korang pembangkang tahu nak bantai je. Tahu nak bantah je. Apa bodoh. Kalau dia lambung PMX pun, tengok mata wang kita mengukuh. Tengok kita lebih tinggi daripada US dollar. Dia ingat ni macam kita ni bodoh sangat tau. Dia ingat kita ni, urusan hari-hari ni pakai US dollar tau. Dia ingat kita ni hari-hari beli barang import semua. Dia ingat barang kat Shopee tu semua pakai US dollar. Dia ingat barang-barang tu semua daripada US. Apa benar bodoh Walano ni? Nampak tak guys? So guys, hari raya ni kalau ada saudara mara korang, adik-beradik korang, kawan-kawan korang ni, yang sekarang kau dekat kampung ni kan, masih lagi pertahankan Anwar Ibrahim, cakap dia, kembalilah ke pangkal jalan. Cukuplah diperbodohkan. Cukuplah. Ni, kena guna akal bijaksana ni. Jangan baral sangat. Tapi kalau dah tak boleh juga, jangan bergaduh dengan dia orang. Biarkan dia orang. Biarkan dia mereput dah macam tu. Tak boleh buat apa dah. Setuju? Minum. Sedap kopi saya buat ni. Sedap kopi saya ni. Okay guys. Saya tengok perkembangan dalam isu harga minyak ni. Ada macam saya cakap lah, Walanon pertahankan pasal harga minyak. Dan non kunyit ini, oleh kerana dia koyak. Non kunyit ni dia koyak guys. Dia memang cepat koyak. Maka non kunyit buatlah kenyataan. Anwar kesal, maki hamun, harga minyak. Ini masalah global. Ini statement semalam. Semalam lepas, 20 hari bulan. Anwar kesal, maki hamun, harga minyak. Ini masalah global. Okay. Oleh kerana non kunyit cakap macam gini, maka adalah ceplos-ceplos, walanon bangang, penyokong-penyokong Anwar, mempertahankan tentang harga minyak global ini. Dan hari ini, Anwar Ibrahim oleh kerana dia koyak guys. Dia buat statement baru lagi. Yang mana Anwar Ibrahim perjelas mengapa harga Malaysia turut terkesan sedangkan kita pengeluar minyak. Jadi kalau kau pergi tengok dekat muka buku non ni, dia bagi satu-satulah. Dia bagi tahu alasan kenapa 50% minyak kita lalu ikut terusan Suez, bla 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 bla. Kan? Ada yang percaya. Ada yang percaya. Saya tak minta korang percayalah apa yang saya nak cakap. Tapi saya nak buka konspirasi ni dan saya nak korang gunakan akal. Kena gunakan kebijaksanaan ni. Cuba berfikir. Guys. Kenapa Anwar Ibrahim naikkan harga minyak? Dalam masa 2 minggu, 2 kali naik. Why? Jangan cerita pasal Budi Madani Era 95 ni. Kejap lagi saya akan cerita. Saya cerita pasal diesel ni. Why? Kenapa? Come on. Sebab ini adalah arahan New World Order. Ini arahan New World Order. Oh, ini mana ini harga minyak global dunia. Bukankah kita ni pengeluar minyak? Bukankah kita ni negara pengeluar minyak? So, kalau kita negara pengeluar minyak, kenapa kita nak ikut naikkan harga minyak macam negara Eropah, negara US semua ni? Kenapa pula? Oh, ini sebab pasaran global. Macam Anwar Ibrahim bagi tahulah. Ini sebab pasaran global. Okey.
So, kenapa dia naik dengan secara mendadak? Kita dah bahas tempoh hari kan. Minyak yang kita pakai hari ni, beli 3-4 bulan lepas. Bukan beli semalam hari ni pakai. So, kenapa dia naikkan mendadak? Sebelum perayaan. Sebelum hari raya. 2 kali naik. Why? Kalau Anwar kata, oh ini sebab harga global. Kenapa? Why? Why now? Ikut harga pasaran dunia lah. Anwar kata ini sebab ikut harga pasaran dunia. Guys, sekarang harga pasaran dunia berapa satu tong? Kawan, tolong dekat TikTok ada 2,000, ada dekat muka buku ada 800. Sekarang harga pasaran dunia, harga setong minyak ni berapa ni? Berapa harga setong minyak ni? 109 lebih kurang lah. 110 USD. Sekarang ni harga dia 110 US dollar. Sekarang ni lebih kurang lah. Tak lebih, saya rasa tak lebih lagi 110 US dollar. Kalau Anwar kata ikut harga pasaran minyak dunia. So, saya dah post dekat muka buku. Ini harga pasaran minyak dunia. Tahun 2011. Waktu Datuk Najib. Waktu perang dengan Libya. Perang dengan negara Libya ni, perang Libya ni, harga minyak $101 setong sehingga $115 setong. Dan masa tu, harga diesel RM1.80, guys. RM1.80. So, kalau sekarang ni RM110 kita kata. $110. So, kenapa sekarang harga minyak sekarang ni kau tekan sampai RM4 dah? RM4.72 ni. Kalau dia kata ikut harga pasaran global. Sebab dia kata oleh kerana perang. Tapi kenapa sekarang ni RM104, sekarang ni harga minyak diesel RM4 lebih, RM4.72. Berbanding zaman Datuk Najib dulu, RM1.80. Kalau kita ambil contoh lagi, perang Ukraine 2022, baru je, 2022. Harga setong $104 ke $112 setong. Dan masa tu, harga diesel RM2.15. So, kalau Walanon kata, sebab Anwar Ibrahim kata, sebab ini ikut pasaran dunia, harga global kerana perang. So, sekarang ini, tak lebih $110 lagi. Kenapa sampai naik RM4.72? Why? Oh, tak boleh. Kita sekarang ni kena fikir ini. Saya tengok. Adalah bodoh-bodoh influencer yang bangang-bangang ni kan. Tak tahulah dibayar ke apa. Oh, ni sebab apa? PMX buat sekarang ni sebab ke depan. PMX buat sekarang ni sebab ke depan. Sebab ke depan apa? Brunei naik ke? Brunei naik tak? Brunei naik tak? Dan hari ni Anwar bagi tahu, oleh kerana 50% minyak kita ni lalu ikut Selat Hormuz. Jadi bila lalu Selat Hormuz ni, maka tu sebab kita terpaksa. Okey. So minyak kita ni lalu 50% lalu Selat Hormuz. Okey. So, kenapa Sabah Sarawak tak naik? Kenapa Sabah Sarawak tak naik? Kalau dia kata minyak kita ni lalu ikut Selat Hormuz, so kenapa minyak dekat Sabah Sarawak tak naik? Apa, minyak dekat Sabah Sarawak tu lalu telah bedah mana? Adakah minyak yang guna sekarang di Sabah Sarawak lalu telah bedah mana ni? Bukan sama ke? Kan Malaysia. Bermakna kalau Malaysia ni, kalau kita kata Anwar kata 50% lalu Selat Hormuz, so Sabah Sarawak pun sama lah juga. So, kenapa Sabah Sarawak tak naik? Oh, ada. Saya tengok alasan. Oh, sebab Sabah Sarawak, dia orang ni banyak gunakan diesel. Jadi, itu sebab kerana Anwar tak naikkan harga minyak di Sabah Sarawak. Sebab mereka ramai yang guna diesel. Semenanjung ni tak ramai guna diesel ke gila? Sekarang ni tempat kita ni tak punya guna diesel ke? Semua mana ada yang tak guna diesel? Banyak-banyaklah juga. Tapi kenapa Sabah Sarawak tak naik? Itu politik punya matters lah.
Itu politik punya matters. Tak apa, ni nanti secerita kemudian. But nak bagi tahu, kenyataan Anwar hari ni, non kunyit hari ni, betul-betul memperbodohkan rakyat. So kalau ada rakyat yang percaya, memang bodoh lah kau. Faham tak guys? Saya tak minta percaya dengan saya cakap, tapi senang korang fikirlah. Fikir. Kita pengeluar minyak. Kalau macam Thailand tu lainlah cerita. Indonesia kita pengeluar minyak. Dan kalaulah minyak, Anwar kata harga minyak dunia naik, so harga minyak kita pun naik lah. Sebab kita ni pun jual minyak juga. So harga minyak kita naik. Jadi keuntungan minyak tu pergi mana? Saya nak bagi korang tengok video ni. Saya nak bagi video korang tengok. Saya suka kalau orang-orang yang dulu dengan Anwar Ibrahim, bila hari ni dia lawan Anwar Ibrahim, saya suka. Saya suka. Contoh macam ni. Peningkatan harga bahan bakar dunia berikutan konflik di Asia Barat didakwa turut menyumbang peningkatan pendapatan kepada syarikat minyak negara Petronas. Pengerusi Yurimai P. Ramasamy berkata, keuntungan bersih Petronas sepatutnya boleh digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga bahan api tempatan yang menyaksikan peningkatan baru-baru ini. Ramasamy mendakwa rakyat Malaysia ingin mengetahui peningkatan keuntungan Petronas berikutan peningkatan harga minyak dunia. Ini kerana peperangan di Timur Tengah mungkin menyumbang kepada kenaikan harga petroleum dan diesel, namun mengapa kerajaan gagal meningkatkan subsidi selaras dengan kenaikan harga tersebut? Dakwanya, rakyat Malaysia tidak mengharapkan kerajaan atau Anwar untuk menjelaskan kenaikan harga bahan api tanpa memberikan pendedahan penuh kepada umum mengenai ekspor dan import bahan api. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan kenaikan bahan bakar berlaku disebabkan konflik Amerika Syarikat Iran yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Selain itu, kerajaan telah meningkatkan subsidi bahan api daripada RM700 juta kepada RM3.2 bilion. Peningkatan harga bahan bakar dunia. Nampak? P. Ramasamy. Orang kata dia ni dulu anti Melayu. Saya tak kisah tu semua. Saya tak peduli pun. Kita cerita hari ni. Sebab misi kita selamatkan negara. Sebab tu tak suka kalau orang yang acah-acah terpaling Melayu. Tak boleh dia dulu. Kau ceritalah macam mana. Ni si bangsat ni tengah dah gadai negara, menjahanamkan negara sekarang ni, tekan kita, engkau tak lawan. Apa bodoh sangat kau ni? So, P. Ramasamy bagi tahu, guys, korang setuju tak? Kita berhak tahu tak berapa pula keuntungan Petronas? So, kalau Anwar kata, ini sebab harga minyak global naik, maka kita naikkan harga minyak. So, yang kita jual minyak ni, berapa keuntungan pula? Bukankah selama ni, oleh kerana keuntungan itulah dapat menampung subsidi kita? Jadi, kita nak tahulah, setuju tak? Kita nak tahu. Sebab alasan yang diberikan oleh non-kunyit ini, tak masuk akal, guys. Kalau kita ni negara macam Thailand, lain cerita. Kita Malaysia lah, guys. Ini Budi Madani. Saya tengoklah BTT Harun. Tengok waktu negara semua menaikkan harga minyak, Perdana Menteri mengekalkan harga minyak. Saya dengar, kekal. Ini Budi Madani. Dia cerita pasal Budi Madani. Bodoh-bodoh ceplos ni semua. Memang otak tak cerdik. Banyak makan semut agaknya. Yang diesel naik ni, kos semua naik ni, dia tak fikir. Mangkuk. But guys, saya dah cerita bab tu kan. Why? Kenapa? Okay. Apa yang saya nak kongsikan ni mungkin mungkin agak pelik sikit lah. But kalau Timur Labot saya yakin dia dah faham. Mungkin agak pelik sikit, deep dalam konspirasi yang mana korang kena fikir. Benda ni memang kena fikir, guys. Kalau kau dengar saya cakap, kau jangan ikut. Jangan percaya. Korang fikir, kau akan dapat jawapan. Why? Inilah arahan daripada New World Order. Ingat non-kunyit ini, dia ni barwah. Dia ni daripada New World Order. Orang-orang New World Order. Apa New World Order tu? New World Order ni, yang diorang buat dah lebih 100 tahun lebih ni, untuk menjadikan dunia ni sebagai satu kerajaan dunia.
Dia nak menghapuskan penduduk dunia ni, 8 bilion. Dia nak kawal manusia. Dia nak kontrol semua. Dalam erti kata lain, kalau dia ikut daripada eskatologi ni, inilah yang nak menyambut kedatangan Dajjal. Sebab tu sebangkitkan tadi. So, kenapa Anwar naikkan? Sebab arahan. Guys, benda ni bukan kecil benda ni besar. Sebab apa? Sebab korang boleh tengok apa yang berlaku dekat Eropah. Kau pergi tengok apa yang berlaku dekat US. Harga naik gila-gila. Tapi kita dah borak tadi. Kalau cerita pasal oleh kerana perang, harga minyak dunia naik. So, kenapa waktu perang Libya dulu, tak lebih $110? Kita boleh jual RM8. Begitu juga negara lain tak ada naik gila-gila. Tapi hari ni semua naik gila-gila. Korang nampak tak? Saya tanya dengan korang ni. Sebab dah sampai masa dia. Sampai ke mana? Nak pergi ke mana? Kita akan pergi pada lockdown 2.0. Lockdown yang mana kerajaan tak umum lockdown. Kerajaan tak payah umum lockdown. Kita sendiri akan rasa bahawa kita kena duduk rumah. Sekarang ni pun, saya yakin, korang pun dah kira-kira dah. Ni keluar harga minyak naik. Ini kalau nak pergi sana, minyak lagi. Saya sendiri pun, patut lepas raya ni nak masuk lagi lah. Gerik nak pergi cari ikan kelah. Dah berkira-kira, ini minyak dah berapa pula dah ni kosnya. Pergi balik dah berapa ratus pula aku nak kena duit habis ni. So, mungkin saya tak pergi. Kawan-kawan lain pun mungkin tak pergi. Sebab, kos. Cuba kita ingat balik masa lockdown tempoh hari. Cuba ingat balik, patah balik ingat lockdown lagi. Kita ke arah tu guys. Tanpa kerajaan sebut bahawa lockdown. Kita sendiri. Dan bukan itu saja. Dia akan pergi kepada harga barang yang naik. Okay. Budi Madani Orang dia kata Budi Madani subsidi bla bla. Guys. Perang ni tak akan berhenti. Dalam masa mungkin dalam 30 jam lagi ni, kita akan tengok kalau power plant Iran kena serang, Iran akan serang balas balik semua power plant dekat negara-negara Arab ni. Termasuklah tempat yang US ada ni. Kalau power plant ni diserang, korang boleh bayangkan lah. Iran bergelap, semua Middle East bergelap. Dia akan bagi kesan yang besar pada harga minyak dunia. Yang mana mungkin oleh kerana dah tak boleh nak proses, harga mungkin boleh pergi $150 setong. Bila pergi harga $150 setong, tak ada dah Mudi Bandani. Tak ada dah. Percayalah saya cakap. Yang ini saya minta korang percaya. Sebab kalau dah pergi $150 setong, tak ada dah Mudi Bandani. Sebab sekarang pun macam gini pun, non dah naikkan gila-gila. Tetapi bila kita tak nak fikir, kita tak nampak benda ni. Tapi kalau kita fikir, kita akan nampak ini perancangan yang dibuat. Untuk apa? Inilah dia. Lockdown 2.0. Fear. Ketakutan. Korang lupa ke masa COVID? Saya tanya dengan korang lah. Korang dah melalui kan lockdown pasal COVID. Katalah hari ni ada satu wabak yang mana korang kena lockdown. Kerajaan umumkan lockdown. Kau rasa korang akan duduk rumah ke kau langgar juga lockdown? Kau tak peduli. Kita cakap contoh, sekarang ni tiba-tiba lah kata ada lockdown, ada wabak baru. Kerajaan kata lockdown, duduk rumah, jangan keluar. Kau orang langgar juga ke? Buat bodoh ke? Ataupun kau takut duduk kat rumah? Kau orang langgar dah. So, dia orang dah kaji dah benda ni. Dia dah buat waktu COVID, dia dah test run dah. COVID tu hari, dia dah test run. Fear mongering ni macam mana? Okay. So, dia takkan buat benda ni kali kedua. Sebab dia tahu, dunia takkan dengar dah. Dunia akan buat bodoh je. Rakyat mana-mana negara akan buat bodoh. So, dia pergi dengan harga minyak. Sebab cost of living. Kena faham. Bila minyak naik, barang naik sekarang ni kau boleh tengok ni. Dan bukan itu saja. Dia akan jadi satu krisis yang besar.
krisis makanan, harga barang, air, semua. Ni tak cerita elektrik naik lagi ni. Elektrik naik lagi. So, kita dalam keadaan yang mana ini dah penghujung fasa keempat, guys. Krisis yang besar yang inilah perancangan mereka. Puak-puak New World Order. Setuju dengan tak setuju dengan terpulanglah. But, now is coming, dia akan jadi lebih parah sebab non-kunyit sebagai Perdana Menteri. Sebab dia barua kepada New World Order. Kau ingat tak video yang dengan Klaus Schwab tu? Ingat tak? Siapa ingat video dengan Klaus Schwab tu? Siapa ingat? Yang dia kata, yang dia jumpa Klaus Schwab tu, yang dia kata, when we was kid. Kau ingat tak? Saya cari video dia ni. Kan ada, dia bagi tahu dekat Klaus Schwab, dia kata, we meet when we was kid. Ingat? Dia tak cari. Kalau ada nanti, tolong hantar dalam tim Walabot. So, nak tunjuk dekat dia orang. Yang mana tak tahu, mungkin ada yang tak tahu kan. Tolong hantar Walabot, so nak tunjuk. Dia jumpa Klaus Schwab. Klaus Schwab ni, World Economic Forum lah. New World Order lah ni. Dia bagi tahu, kita jumpa waktu when we was kid. Bukan masa dia budak-budak punai terkelup lagi Anwar Ibrahim dengan Klaus Schwab ni. Sewaktu dia, Anwar Non dengan dia sama-sama dalam ranking Freemason ni. Bukan Freemason. Freemason si Bob tu. Illuminati ni. Bob dia Freemason. Itu memang dia Freemason. Kalau ada yang kata Bob bukan Freemason, dia Freemason. Freemason ni dia belagak sikit. Dia poyo-poyo je. Illuminati ni bodoh-bodoh. Sebab tu dia main bontot. Sebab tu Non ni main bontot. Kan. Bob saya tak tahulah. Kan. Kalau dia main bontot tak tahulah. Tapi Freemason dia. Sebab tu dia ada lodge dia. Dia bagi tahu dekat Klaus Schwab. So, Non kunyit ni baruah. Guys. Saya nak ajak patah balik ke belakang. Sebab plan yang ada hari ni, setelah plan 2020 tu gagal. Ada orang mungkin akan ketawa, merapulah Azri. Guys, 2020 sepatutnya mereka dah dapat habis dah. Tapi gagal. Apa yang gagalnya? Korang tahu kenapa gagal? Boleh bagi tahu dekat saya? Apa yang gagal 2020? Siapa tahu? Jangan percaya sepikir. 2020, mereka gagal kerana tak dapat negara ni. Mereka tak dapat Malaysia. Sebukan fitnah. Sebukan cerita kartun. COVID tu saja-saja. Mereka tak dapat tanah Melayu ni. Ni, Sabah, Sarawak, Malaysia ni. So, plan mereka gagal. Sebab apa? Sebab orang tua 100 tahun. 101 tahun dah. Sebab dia menggagalkan perancangan New World Order untuk ambil alih negara ni. Dan kalau korang masih ingat, waktu itu, berapa banyak negara-negara yang tak ikut New World Order, presiden dia matilah, itulah, inilah. Negara tu akan macam-macam dia buat. So, kita ikut game ni. Tapi kebijaksanaan Tun Mahathir, Anwar tak naik. Bila dia letak jawatan, Anwar tak naik. Yang naik Muhyiddin Yassin. Nampak? So, gagal. Dan korang boleh ingat. Kalau kau ingat lah, Anwar, aku nak jadi PM, aku nak jadi PM, 2 tahun. Tapi dia tak naik. Sebaliknya Muhyiddin Yassin. Lepas tu Pak Mael. But 2022, Anwar naik Perdana Menteri. So, mereka rasa bahawa mereka dah mengawal negara ni. Dan mereka memang dah kawal lah. Sebab tu Anwar buat perjanjian Anwar Trump, Anwar dah buat perjanjian ketenteraan. Memang Anwar dah digadai negara ni. Dah guys, sudah. Dah siap dah. Tak percaya? Kalau tak percaya, apa kata kita balik semula kepada krisis ekonomi 1997? Korang lupa? Yelah, masa tu pun baru tingkatan 2. Tapi kita baca. Mungkin yang tua-tua ni ada. Krisis Keuangan Asia 1997. Yang mana IMF, George Soros, kawan baik Anwar Ibrahim, serang mata wang Asia ni
Yang kemudiannya IMF datang nak bagi pinjam duit. Indonesia collapse, pinjam IMF, pinjam. Thailand collapse, pinjam IMF, pinjam. Filipin collapse, pinjam IMF, pinjam. Malaysia collapse, pinjam. Tak. Sebab Tun Mahathir selamatkan balik Malaysia ni. Masa tu ramai orang Cina dah yang bunuh diri pun ramai. Korang tak nampak ke? Sewaktu Anwar Ibrahim Menteri Kewangan, sewaktu dia timbalan Perdana Menteri, sewaktu dia acting Prime Minister, Tun Mahathir pergi bercuti. So itu perancangan mereka lah. Tetapi Tun Mahathir gagalkan mereka. Tendang Anwar Ibrahim. Itu yang berlaku 99. Akhirnya Anwar Ibrahim gone case 98. Tak ada habis Anwar Ibrahim. Sebab Tun Mahathir selamatkan negara. So this time pun benda yang sama juga sedang berlaku ni. Cuma bezanya hari ni Non Kunyit sebagai Perdana Menteri. Kuasa pada dia. Dan dia dah buat dah semua. Dan sebab itu kalau kita balik semula kepada harga minyak, kan saya bagi tahu. Terpulang nak percaya tak percaya. Kita negara pengeluar minyak. Kenapa kita nak ikut negara lain naikkan harga minyak sesuka hati mak bapak dia? Kenapa? Why? Sebab arahan. Dia akan jadi chaos, guys. Terpulanglah, nak percaya tak percaya, terpulanglah. But sudah bagi tahu kat korang, 1997, itu bukti. Anwar gadai negara. But Tun Mahathir selamatkan terajang IMF. Dan korang jangan lupa. Apa kata Noh Muhammad Yaakob? Siapa ingat? Sewaktu mula-mula ni, krisis kewangan tu bila IMF datang. IMF bagi tahu. Kan masa tu Anwar naikkan kadar interest lah, naikkan itu, naikkan inilah. Apa Noh Muhammad Khalid Yaakob bagi tahu? Apa pegawai IMF tu bagi tahu dekat Noh Khalid Yaakob? Let's blood in the street. Let's blood in the street. Mereka tak peduli pun. Sekarang ni, tekanan yang kita hadapi ni, dia akan jadi lebih parah ke depan ini. Memang dalam keadaan kritikal. Saya bukan nak takut-takutkan. Bukan nak bagi fear mongering ke apa. Tak ada. But ini realiti dia. Sebab korang boleh tengok. Dalam masa 2 minggu, minyak naik gila babi ni. Sekarang dah RM4.72. Diesel. Harga barang. Harga makanan. Toke mana yang nak rugi ni? Sebab non baruah. Dah 2020 sudah cerita kan? Tapi orang tak percaya. Orang kata ini semerapu. Kita tengah berperang dengan puak-puak ni. Kita tengah berperang dengan puak-puak ni. Fahamkan betul-betul. Sekarang dia akan jadi lagi chaos, guys. Jadi saya nak minta dengan semua, berjimat-cemat lah. Kena berjimat-cemat, sabar, tenang. Betul cakap. Kalau kau duit banyak tak apalah. Tapi kita yang tak berapa ada duit ni nak B40, M40 ni, berjimat-cemat lah. Sebab ini perang, guys. End game. Yang mana mereka rasa mereka akan menguasai dunia, tetapi akhirnya mereka akan kalah. Sekarang pun kau boleh tengok kesan apa yang berlaku dekat perang antara Iran yang diserang oleh Amerika dengan Israel ni. Beza sekarang ni kita, tanah Melayu ni. Terpulang nak percaya, tak percaya, terpulang pada korang. Tapi satu benda yang saya nak bangkitkan dengan korang kalau korang nak berfikir lah. Dalam dunia ni, guys. Dalam dunia. Jangan percaya saya cakap. Dalam dunia ni, barang yang paling berharga adalah emas dan perak dalam dunia. Daripada dulu sampai sekarang ni, material barang yang paling berharga adalah emas dan perak. Betul tak? Emas dan perak. Gold lah. Gold paling berharga lah. Sampai sekarang, seluruh dunia. Guys, takkanlah kita tak nampak tanah Melayu ni. Takkanlah kita tak fikir, tak duduk, tak menung, fikir.
Beratus tahun kita dijajah. Kita ni, tanah Melayu ni, beratus tahun dijajah. Emas kita tak pernah habis. Betul tak? Sampai sekarang ada dekat Raub, dekat Pahang, dekat Lipis, dekat Kelantan. Pergi cari emas kat Lenggong, kat Geri. Sampai sekarang, emas kita tak habis kan? Dan korang boleh tengok China simpan emas, Russia simpan emas, Britain. Banyak negara ni dia simpan emas. Kita ni serasa tak ada simpan emas. Sebab apa? Sebab kita ada emas. Sekarang ni orang duk kata US dollar. US dollar nak collab dah ni. US dollar sekarang dalam collab. Dia nak collab. Dia nak pergi kepada Israel merintah dunia lah. Tapi Israel tak akan berjaya lah. Kita lah. Itu sebab terpulanglah nak percaya tak percaya, dalam dunia ni, yang mereka nak adalah tanah Melayu. Ni guys, ni. Sebab ini tempat dia, ini lubuk dia. Kau pergi tengok peta Malaysia ni, peta tanah Melayu ni, jantung dunia. Takkanlah tak boleh fikir. Kepulauan kita ni, Kepulauan Nusantara ni, takkanlah tak nampak. Takkan tak boleh nak fikir. Dan hari ni, dengan perang yang berlaku ni, yang Anwar duk kecoh, oh ini sebab Selat Hormuz dah tutup, bla 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 ni. Bang, Selat Hormuz 20% dia laluan minyak dunia tau. 20% dia. Yang banyak laluan minyak dunia ni, bukan saja minyak. Laluan terpenting di dunia. Kat mana? Kat mana? Laluan terpenting di dunia adalah Selat Melaka. Takkanlah kita tak nampak tu. Bukan sekadar daripada hasil bumi kita ni. Bukan sekadar perairan kita ni, laluan Selat Melaka ni. Tetapi segala-galanya dekat sini ni. Takkanlah kita tak nampak. Yang mereka nak ni adalah kita, tanah Melayu. Tak percaya? Tak apa. Ni, saya nak minta lepas ni, kau pergi cari fakta ni. Dalam dunia, ada 2 tempat dibawa masuk pendatang. 2 tempat dibawa masuk pendatang. Pertama adalah Palestin. Apabila Turki Ottomaniah dia kalah, Palestin, British jaga. So, apa British buat? British bawa masuk pendatang Israel, pendatang Yahudi. Masa tu belum Israel lagi. Dia bawa masuk pendatang Yahudi ni. Lepas Perang Dunia Pertama, Turki Ottomaniah kalah. 1948, tertubuh negara haram Israel. Tanah Melayu ini, apa British buat? British bawa masuk pendatang Cina dengan India. Guys, mereka yang dibawa datang tu bukan merantau. Dia beza Kalau korang pergi tengok, contoh macam Cina dekat Sarawak, Cina dekat Sarawak, Cina dekat Indon. Dia orang bukan dibawa datang Ingat, dia orang bukan, boleh tanya dengan orang Cina benda ni. Dia lebih tahulah. Dia bukan dibawa datang tau. Cina di Sarawak, di Sabah, Tanah Melayu pun ada lah. Tak semualah. But, dia orang ni datang merantau. Lari daripada China sebab kemiskinan, merantau. Bukan dibawa masuk. Tetapi kita ni, dengan Palestin ini, dua-dua negara ini dibawa masuk pendatang Yahudi dan pendatang Cina dengan India. Dalam dunia. Why? Kenapa? Fikirlah. Tak percaya? Okey, bagi satu tempat, bagi satu negara yang ramai pendatang Cina dengan India ni. Ingat dibawa masuk. Dia bukan merantau. Bagi. Negara mana? Negara Indonesia ada ke? Negara Indonesia ada ke? Negara Filipin ada ke? Negara Vietnam ada ke? Negara Myanmar ada ke? Negara Thailand ada ke? Come on. Negara mana? Bagi tahu. Dekat Eropah. Okey, negara mana? Come on. Tak ada. Kita je. Dengan Palestin. Takkanlah kita tak boleh nak fikir, tak nampak, tak faham. Orang sebut, oh Sir Henry Geni. Sekolah mana? Sir Henry Geni, sekolah jahat. Oh budak ni nakal, mahkamah masuk Henry Geni. So Henry Geni tu daripada mana sebelum dia datang Tanah Melayu ni?
Daripada Palestin, pergi cek. Bukan dia seorang, ada 3-4 orang yang berkhidmat di Palestin. Lepas Palestin, dia balik British, dia datang, dibawa ke tanah Melayu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk divide and rule. Untuk pecah dan perintah. Itu sebab kenapa orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar, orang India di estate. Siapa yang buat? British. Siapa? Inilah New World Order. Inilah puak-puak tu. Takkan kita tak boleh fikir. Oh, ini konspirasi. Ini bukan konspirasi lagi kalau korang nak berfikir. Sama lagi ni situasi non-kunyit ini. Sebab dia barwa. Dia ni Zionis. Masih tak nampak? Baik, beza kita dengan Palestin ini. 1948. Israel terbentuk negara Arab Israel. Kita tak. Kita orang Melayu unite, bersatu, lawan Malayan Union. Dan salah seorang yang lawan Malayan Union adalah Mahathir bin Mohamad. Ingat ni. So kalau orang lain cerita UMNO ke Parti Keramat, bullshit. Tuan Mahathir ada. Dan ingat macam mana viralnya Malayan Union ni. Viralnya menentang Malayan Union ni, mungkin korang ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sebab saya dah cek watak ni. Waktu tu orang Melayu mana ada internet, guys. Mana ada internet. Tapi macam mana boleh jadi merebaknya orang Melayu bangkit menentang Malayan Union. Macam mana tiba-tiba ada gerakan menentang Malayan Union. Sebab siapa? Sebab Mahathir bin Mohamad. Sebab anak muda ni, waktu dia muda, berapa belas tahun umur dia, dia buat poster risalah lawan Malayan Union, dia tampal. So, bila British tengok, British ingat komunis yang buat kerja. Masuk ke dalam surat khabar. Bila masuk surat khabar, habis satu tanah Melayu. Semua tahu ada gerakan menentang Malayan Union. Black Op daripada Mahathir bin Mohamad. Tak percaya saya cakap, pergi cek lah fakta ni. Dia lah. Dia ada. Dan apa dia buat? Sampai hari ni dia masih menentang lagi puak-puak penjajahan yang nak jajah negara ni. Sampai hari ni. Berkali-kali dia selamatkan negara ni. Dan lepas tu kita dulu, semua orang tahu downrate. Mahathir Mohamad lah. Saya nak tunjuk korang satu barang. Ini barang solid. Soheh. Korang jangan terkejut. Saya tengok pun saya terkejut. Saya tak sangka. Lepas ni saya akan hantar dalam, boleh kot hantar kot. Saya rasa boleh hantar kot. Dalam Telegram Timur Labuan. Saya dapat University of Cambridge Local Examination Syndicate School Certificate. This is to that Mahathir bin Iskandar Mohamad of Sultan Abdul Hamid College, Al-Usta. Keputusan exam Tun Mahathir lah. Saya tengok pun saya terkejut. Kau tahu kenapa saya terkejut? English Library kredit. Geografi Malay kredit. Art kredit. Hygiene and Psychology kredit. Elementary Mathematics very good. Geography very good. History of British Empire very good. So, saya tanya kawan lah Amir ni, bila bagi kat saya, bro, kenapa very good? Bukan excellent. Dia kata dulu, very good adalah yang paling tinggi.
Betul ke? Ada ke orang lama sini ke? Very good ni yang paling tinggi. Dia kredit very good yang paling tinggi. Dia tak ada ini excellent lah, itulah. So dia very good yang paling tinggi. So guys, Tun Mahathir dalam history of British Empire very good. Faham tak? Dan geografi. Kita belajar geografi kan? Geografi, Tun dapat very good. Why? Sebab dia nak lawan British, dia kena tahu British ni siapa. Dia nak lawan British, dia kena tahu tentang sejarah British supaya dia boleh lawan balik dengan British. Dan itu yang dia buat. Yang mana kita tengok depan mata kita. Sebab apa? Sebab Tun Mahathir tak bercerita. Di sebalik British ini ada kuasa yang mengentar dunia. Tapi Tun Mahathir tak pernah cakap lah. Dia tak cakap lah secara terbuka. But dia pernah cakap. Dia pernah cakap tentang New World Order. British adalah puppet kepada New World Order. Amerika adalah puppet kepada New World Order. Hari ini, non-kunyit ini, Anwar Ibrahim, puppet kepada New World Order. Masih tak nampak? So guys, standby. Harga minyak akan naik lagi tinggi. Harga barang akan naik mencana. Sampai satu keadaan yang mana engkau sendiri tak nak keluar rumah sebab nak jimatkan harga minyak. Engkau sendiri akan jimat berbelanja. Engkau sendiri akan duduk rumah tak ada sebab engkau nak keluar, melainkan kau nak lepak dengan kawan-kawan. So tu kerajaan tak payah umum. Lockdown 2.0. Kita sendiri akan save untuk diri kita. Ibarat kita lockdownkan diri kita, duduk kat rumah. So 2026 ni agak struggle untuk kita sebab sebelum nak sampai kepada kemenangan, of course lah kita kena sengsara dulu. Yang mana mereka rasa bahawa mereka dah menang, mereka rasa mereka menguasai dunia. Tetapi peraturan perancangan Allah tu lagi hebat. Samalah macam Madanon ini. Dia rasa dia dah kontrol semua benda, dia buat macam-macam lah. Dia rasa saja, perasaan dia saja. Sebab Allah bagi dia rasa syok, bagi rasa seronok. Allah bagi rasa je. Tapi Allah juga boleh bagi dia rasa ketakutan. Macam Bob lah sekarang ni, kan? Bob sekarang ni dia hari-hari koyak. Sebab sebelum ni dia rasa dia gah. Dia gah lah. Dia gah kan? So ramai hari ni rakyat yang bangkit, maka Bob koyak. So bila Bob koyak, hari-hari Allah bagi dia rasa gelisah. Susah nak tidur, duk memikirkan, koyak tengok sini, koyak tengok sini, koyak. Orang hentam bertubi-tubi. Tambah pula orang Indonesia pula, yang orang kata Konoha ni pula, masuk sekali balon kan. So, sebelum ini yang Bob rasa bahawa dia gah, Allah bagi dia rasa koyak. Bob, nampak? Betapa hebatnya ni peraturan yang Allah tetapkan ni. Jadi Bob nak bertaubat lah ni. Bob mana? Bob mana? Korang ni. Ini puak-puak New World Order. Ni semua puak-puak New World Order guys. Puak-puak New World Order. Sudah ulang. Seulang lagi sekali lah kan. Sebab iyalah, di kalangan kita ni ada yang faham, ada yang tak faham. Tapi tak apalah. Kalau kita tak faham, kita kena ambil tahu. So nak bagi dengar je. Sebab saya suka. Sebab apa yang Tun Mahathir sampaikan ni, untuk kita berfikir. Tapi Tun dia takkan cakap terbuka. Banyak benda Tun takkan cakap terbuka. Guys, saya bagi tahu kan. Bila saya duduk dengan Tun Mahathir ni, saya duduk dengan Tun, saya tengok. Time meeting, saya tengok. Saya tengoklah yang lain, yang bersama dengan Tun kan. So memang ramai. First kali adalah yang sayang Tun. Dia sayang Tun. Cakap macam mana pun dia sayang Tun. Dia Tun. Apa Tun suruh buat, dia buat. Because of dia sayang sangat pada Tun. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah mereka yang dia suka Tun, tetapi dia nak tempat untuk diri dia. Mungkin dengan ikut Tun boleh bertanding, jadi calon pilihan raya.
Dia nak jadi wakil rakyat. Saya nampak depan mata saya. Ketiganya adalah mereka yang mencari peluang perniagaan. Kan? Dia ada soft spot dengan Tun. So, mungkin boleh berniaga sikit. Jadi, dia nak cari makan sikit. Jadi, broker ke. Ketiganya. Keempat ini adalah mereka yang dia tak tahu nak pergi mana-mana. Dia tak suka UMNO. Dia tak suka PKR. So, dia tak tahu nak pergi mana-mana. Aku sokong Tun Mahathir lah. Sebab, at least Tun Mahathir ada jasa. Ini yang keempat. Saya yakin korang pun ramai agak ni, keempat ni. Korang ni pun ramai yang keempat ni. Kelima ni guys, yang tahu apa yang Tun nak buat, yang faham tentang reset and reborn, yang faham tentang perjalanan lepas ni, what's next. Yang kelima ni yang tak ramai. Saya tak adalah saya cakap saya nampak semua, tetapi saya letak diri saya, Ijat, Amal, semalam baru borak kat rumah raya kan. Dan tim Walabot ini, kita ni golongan kategori yang kelima. Sebab kita bukan memikirkan masalah hari ni tau. Kita memikirkan what's next. Sebab kita dah faham apa yang Tun buat ini bukan sekadar semata-mata pasal nak lawan bapuk tua, lawan dengan DAP. Bukan. Sebab dia lawan kuasa tangan gaib ni. Kuasa di sebalik ni yang sedang mengawal dunia. Yang mengatur dunia. Yang menyusun negara-negara ni semua ni jadi budak mereka. So, kita orang nampak yang Tun Mahathir ni sedang berperang dengan mereka. That's why kenapa dalam misi kita ni, misi kita selamatkan negara. Selamatkan negara. Sebab apa? Hilangnya Melayu, hilang tanah Melayu, hilanglah Melayu. Hilanglah Islam kat tanah Melayu ni. Takkanlah kita tak nampak. Takkan kita tak boleh nak fikir ni. Ketamadunan Melayu yang hebat ni, takkan kita tak nampak. So, negara ni perlu dipertahankan. Termasuklah Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Kita perlu pertahankan. Dan kunci dia, Tuan minta satu dia. Penyatuan orang Melayu. Orang Melayu kena bersatu. Kalau kita nak berfikirlah. But, pulanglah pada semua. Nak percaya ke tak percaya apa saya cakap. Cuma saya nak ingatkan lagi sekali. Guys, berjimat cermat. Jangan boros. Jangan panik. Jangan panik. Saya dapatlah berita pasal minyak diesel habis. Itu kita dah borak. Tiba-tiba dekat Johor ni diesel habis. Lepas tu dapat information ada beberapa tempat pun diesel habis. Ada dapat tak? Korang ada dapat tak? Saya punya pendapat, ini mungkin propaganda lah. Ini mungkin propaganda. Ini mungkin. Saya punya pendapat, mungkin propaganda. Saya nak bagi korang dengar sekejap. Boleh? Nak dengar? Dengar, Pada pendapat saya ni propaganda. Yo, saya baru keluar petrol station lori semua kalang kabut mari derang semua tempat derang mari cari diesel. Derang kata banyak petrol station sudah tak ada diesel Derang last kali mari sini price. Saya baru keluar Calipang mari saya tengok banyak lori beratok. Saya pun masuk, saya tanya sama itu London itu staff semua mari taruh notis lah. Saya tanya sama dia apa pasal. Dia kata tak tahu petrol diesel semua sudah habis. Dia kata pasal apa tak ada refill Dia kata depo pun kata sudah tak ada diesel. Dia orang kata dalam proses sedang arrange tapi tak tahu bila akan datang. Sekarang semua diesel sudah habis. Stesen yang ada saja, yang tinggal saja balance dia orang sedang kasih. Tengok Malaysia pun sekarang kita pun sudah mula kenal Kita negara pengeluar petroleum kita pun sudah kenal Thailand semua dia orang 100% dia orang beli. Tapi Malaysia punya petroleum, kita punya petroleum high quality, kita jual, kita beli petrol lagi murahnya. So tak tahulah PMX saya kata sampai Mei kita ada stok cukup. Tapi mungkin dia cakap sama untuk petrol saja kot. Diesel apa jadi, apa mau jadi transport semua saya pun tak tahu. So, saya dapat audio ni. Kalau tanya dengan saya, ni fear mongering. Dia bagi ketakutan. Setuju tak? Setuju ke tak? Dia ayat dia ni dia bagi ketakutan.
Guys, minyak ni, kita ada je minyak. Sepatutnya kita takkan ada krisis kehabisan minyak. Sebab minyak ada. Tetapi apabila fear mongering ni dibuat, makan dan kemudiannya ada yang panik. Dia panik. Jadi dia akan beli dengan stok banyak dan dia simpan pula. Yes. Jadi bila perkara tu berlaku, contoh, lori minyak tu, sepatutnya stesen minyak tu seminggu, katalah, kita kata seminggu 3 kali dia akan hantar minyak. Tapi oleh kerana orang panik, pergi beli minyak penuh-penuh ni apa semua, simpan apa semua, jadi minyak tu tak cukup. Jadi nak kena tunggu minyak baru tu, itulah yang kehabisan stok. So, sepatutnya tak berlaku dekat negara kita. Sepatutnya tak berlaku, guys. Kalau Indonesia tu lain nak cerita, Thailand ke kan. But Malaysia ni sepatutnya tak berlaku. Tapi bila ada audio macam gini, dan saya tengok ada yang tersebar macam itu hari Berita Harian bagi tahu dekat Segamat, kan, something wrong lah. Ada sesuatu yang sedang bergerak, dirancang. Saya tak tahu ke arah mana. But, it's a very dangerous lah. Ini bahaya. Hana, tak payah share lagi Hana. Hana, tak payah share Hana. So, kau faham tak? Fear. Dan, pengalaman saya, ni saya kongsi pengalaman. Dulu, saya ada kawan-kawan Cina juga. Kawan-kawan Cina lah kan. Geng-geng underground lah kan. So, dia ada buka kedai makan lah. Dia ada buat bisnes haram. But dia buka kedai makan lah. Camouflage kedai makan lah. Kedai makan betul lah. Dia bukan cuci duit. Dia memang buat kat situ. So, one day ni saya pergi lah jumpa dia kan. Jumpa dia. Saya terkejut tengok. You apa bikin banyak-banyak ni? Ini gula. 2 guni gula. Gula 2 guni. Oh, ini tak ada stok. Oh, nanti 2 minggu lagi tak ada stok. Gula. Ya ke? Betul-betul tak sampai 2 minggu. Stok gula kehabisan. Gula habis stok. Kau ingat tak? Dulu-dulu kan sikit-sikit gula habis stok. Ingat tak ingat? Kalau Gen Z mungkin dia tak tahulah. But of course lah, kalau umur 40 mesti ingat lah. Habis minyak. Gula habis stok. Gula tak ada stok. Tapi bila Najib, ni pun, Datuk Najib ni pun ada bagus dia juga. Sebab tu, mostly orang Cina tak suka Datuk Najib. Saya tahulah benda ni. Bila Datuk Najib mulakan lesen, nak berniaga gula, kena ambil lesen. Sampai sekarang, ada dengar gula habis? Sekarang ni, ada tak kau dengar kehabisan stok gula? Mana ada dah. Sebab, nak berniaga gula, kena ambil lesen. Jadi, mereka ni yang berniaga gula ni terpaksa ambil lesen. Dan, ada rekod lah. Boleh tahu berapa banyak kau ni apa semua. So, oleh kerana tu, mereka takut nak sorok gula. Dulu, sebab tak ada lesen, saya tengok depan mata, 2 guni gula. Nampak tak kan? So, mereka ni panik. Bukan panik. Mereka pentingkan diri. Faham tak? Dia pentingkan diri. So, bila berlaku macam gini, saya tengok mungkin akan jadi lebih parah lah. Dia akan jadi lebih parah. Dalam masa 30 jam lagi ni, kalau betul lah power plant Iran, patut Iran balas balik power plant, lingkup power plant dekat Middle East ni, harga minyak akan naik gila babi. Memang harga barang akan naik gila-gila lah guys. Tambah pula dengan yang panik ni, yang selfish pentingkan diri ni. Faham kan saya cakap ni? Tambah pula yang pentingkan diri ni, selfish ni, dia tak fikir pasal orang dah. Dia fikir pasal diri dia. So, saya harap buatlah persediaan. Nampak? Buatlah persediaan yang baik. Korang buatlah persediaan mana yang mampu. Kita dalam keadaan kritikal guys. Kita keadaan yang kritikal. Beras lain. Beras pasal dia campur dengan beras import. Beras tu, beras tempatan tak ada. Dia campur dengan beras import. Sebab dia sakau.
kami nak perang. Ramai orang cakap nak perang. Nak perang apa? Suruh berjuang untuk orang Melayu je pun. Berjuang pun tak nak. Berjuang satukan orang Melayu bercakap pun tak buat. Nak perang apa? Nak perang apa? Suruh pergi buat report polis, perjanjian ART, perjanjian Anwar Trump pun tak buat. Padahal tu dah gadai negara. Nak perang apa? Sembang boleh lah. Macam hari ni lah. Kan? So, mereka dah menguasai lah. Saya nak tunjuk korang gambar ya. Bukan gambar Bob lah. Jangan kata gambar Bob. Cuba ingat balik. Tahun lepas, Tun Mahathir buka kapsul. Beberapa hari sebelum Menara Kuala Lumpur dirampas. Sebelum Menara Kuala Lumpur di hijack, buat satu majlis untuk buka kapsul. Kapsul yang ditanam oleh Tun Mahathir. Ingat tak? Ingat tak ingat ni? Okay. Jadi, Tun Mahathir buka kapsul tu. Salah satu dalam yang Tun tunjuk adalah Keratan Akbar. The world is looking up to us. The world is looking up to us. Apa maksud dia? Dunia sedang melihat kita. Guys, cuba korang fikir. Ini kapsul yang ini Keratan Akbar ni yang Tun Mahathir tanam. The world is looking up to us. Takkanlah kita tak boleh nak berfikir. Dan tempoh hari bulan Ogos tahun lepas, Daily Planet look up Malaysia. Daily Planet look up Malaysia. Tengok kita juga. Oh, tapi ni kan pasal cerita Superman. Bang, dia orang ni gunakan apa? Dia gunakan Hollywood. Nak sampaikan mesej ni gunakan Hollywood. Dia ada mesej-mesej tertentu dia lah. Takkanlah kita tak nampak. Macam kita dengan bini kita. Kita dengan bini kita pun kenik mata lah. Buat buncung lah. Macam adalah signal-signal kita. Sama lah ni. Apa takkanlah tak nampak. Benar sangat lah tu kau tak nampak. Malaysia. Dan ingat balik apa yang Tun Mahathir cakap. Bagi dengar balik. Ulang. Tak apalah. Kita ulang banyak-banyak kali pun tak apalah. Apa banyak saling kongkang ni? Ulang banyak kali pun tak apalah guys. Yang penting semua orang faham ini tanah Melayu. Ia seakan sukar, tetapi rancangan harus diteruskan demi kemakmuran. Untuk menyelesaikan apa juga masalah, mereka melakukan satu jenayah yang perlu dihukum. Bila kita bercakap berkenaan dengan New World Order, ramai daripada kita tidak faham apa sebenarnya New World Order. Ada yang berpendapat bahawa dianya akan membawa kebaikan kepada kita dengan cara susunan ekonomi, susunan politik yang berbeza. Tetapi sebenarnya New World Order ini adalah satu cadangan yang dibuat lebih 100 tahun dahulu untuk menubuh satu kerajaan dunia yang tidak boleh ditentangi oleh mana-mana negara, dan supaya negara-negara yang ada di dunia ini dihapuskan dan disatukan menjadi satu, diletak di bawah satu kuasa besar. Jadi kita dapati bahawa usaha ini sedang dijalankan. Bersama-sama persidangan ini juga. Inilah dia yang tengah berlaku ni. Inilah yang depan mata kita ni. 2020 dia orang gagal. 2020 gagal sebab Malaysia dia orang tak dapat. Guys, terpulanglah nak percaya tak percaya.
2020 dia orang gagal sebab Malaysia Anwar tak naik jadi Perdana Menteri. Mereka gagal. Sebab itu seboleh-boleh juga puak-puak New World Order ni. Siapa jaga vaksin? 2020 Tun Mahathir tak jawatan. Kan Anwar nak sangat jadi Perdana Menteri. Sekali bila Anwar pun tak dapat sokongan. So Muhyiddin naik. So siapa jaga vaksin? Ada Baba Menteri Kesihatan. KJ Menteri apa? KJ Menteri Sains dan Inovasi. Apa kena-mengena Menteri Sains Inovasi dengan vaksin COVID? Guys, takkanlah kita tak nampak. Apa kena-mengena Kementerian KJ Sains dan Inovasi jaga vaksin? Sepatutnya Kementerian Kesihatan lah kalau waktu COVID. Sebab ini kelompok mereka. Tun Mahathir bagi tahu kan? Kau dengar tadi kan Tun Mahathir bagi tahu kan? Matlamat mereka nak buat satu kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Satu negara. Inilah sebab bila perang ni berlaku ni, US hancur ni untuk Israel merintah. Israel tu merintah. Dalam masa yang sama ni yang tengah berlaku ni, seluruh dunia, termasuklah kita ni. Yang nondok buat kerja ni. Tetapi mereka ni underestimate apa yang Iran punya kekuatan hari ni. Inilah dia. Mereka underestimate apa yang Iran mampu buat. Yang mana mereka menjangkakan bahawa Iran habis dah. But Iran tak habis-habis lagi ni. Belum, tak ada. Tak habis-habis. Sebaliknya Israel kena bantai non-stop. Dan bila perang ni berlangsung berpanjangan, Israel akan hilang, guys. Sebab tu saya tak pernah sokong two-state solution. Sebab tu saya bagi tahu, jangan sokong two-state solution. Jangan pernah ikut orang yang bawa agenda two-state solution. Sebab tak ada two-state solution. Palestin, tak ada negara haram Israel. So bila perang ni berpanjangan, Israel akan collapse. Baik ingat. Patah balik tadi saya cerita. Ada dua tempat dalam dunia ni dibawa masuk pendatang. Satu Palestin, satu lagi mana? Tanah Melayu. Perang yang berpanjangan di Palestin, di Iran sekarang ini, Israel akan collapse. Tapi ingat, ni. Itu sebab kenapa tiba-tiba kapal perang US ada dekat Selat Melaka. Yang dia orang nak sini, guys. Tanah Melayu. Sini. Terpulanglah nak percaya tak percaya. Tapi kita dah borak dalam Telegram Tiwalabok panjang dah. Panjang dah, guys. Takkanlah korang tak percaya. Tak percaya tak apalah. Saya dah cerita itu hari kan. Kau pergi tengok IC kau. IC. Pergi tengok IC tu. IC kau tu. Warga negara kan. Ke Bangla tengok live saya. Of course orang Malaysia kan. Pergi tengok IC. IC kita ni paling canggih dalam dunia. Sampai hari ni. IC kita paling canggih dalam dunia. Sampai sekarang tak ada dunia negara mana pun tak boleh buat IC MyCard macam kita tu. Siapa punya kerja? Mahathir Mohamad. Pasport kita, korang pergi luar negara kan? Baik kau lalu dekat kita punya immigration ni, engkau pergi chop ke kau pakai cap jari? Engkau chop ke kau pakai cap jari? Negara lain masih pakai chop lagi. Kita pakai thumbprint je. Keluar masuk pakai thumbprint. Siapa buat? Mahathir Mohamad. Takkanlah kita tak nampak. Tanah Melayu, guys. So kita ni pendua. Sebab apa? Sebab orang duk kata kebangkitan daripada timur. Tanah Melayu lah. Asia lah. Ni, kita lah yang bangkit.
Eropah dah collapse dah, guys. Eropah dah collapse dah. Saya ingat Tun Mahathir balik pergi mana? Pergi Eropah 2023. Dia kata civilization dekat Eropah dah collapse dah. Sebab spesies macam Anwar Ibrahim main bontot, LGBT, lesbian, transgender, boleh kahwin sesama jenis, gone. Habis. Tun Mahathir bagi tahu Eropah habis dah. Fikirlah dengan bijaksana. But dalam peperangan ini, of course lah, kena guna